Aku dah cakap aku tak nak melompat. Selanjutnya korang tengok Y15 standard saja. Hari ni aku bawa Y15 SE. Yeah, straight A student, but I'm friends with the cool kids. Following the rules and the rubric. Freestyle on the bus and it's too lit. Everybody like, hold down, who's this? Raising stakes like Bruce Chris. Clockwork, how I shine like Kubrick. Yeah, I heard what you got with Kalau me. diikutkan, tak ada beza pun dengan standard. Tapi kalau korang nak tahu, dia because of special edition, limited lah sikit. And harga dia agak keras sikit. Ni limited edition. So cover set limited edition, rim dia pun sama juga limited edition. Okay, warna rose gold mahogany gitu. Kalau korang tengok, dia punya basket. Okay guys. Sorry ada telefon orang. Dia ada tempat letak phone, also charging station. Kira macam unik sikit. Lama masih sama, kunci masih ada. Masukkan pun aku tak tahu macam mana cocok. Nampak sangat aku tak pandai bawa motor. Meter dia LED digital guys. Memang sedap. Okay, lepas tu, itu je lah kot. Apa lagi? Kalau korang berminat atau ingin merasai sendiri SE ni, boleh datang dekat Bunghua Motor Bangi. Okay, see you all here.